Eh, pening sungguh. PAS Perlis, PAS Malaysia. Dalam berapa hari, 2-3 hari hujung tahun ni, saya duk kira ada 6 gol. Dia sumbat bola gol sendiri. Pada main bola kan orang muda. Ni sumbat gol sendiri. Saya duk kira ada 6 gol. Yang pertama, sepakan lencong daripada jauh, dia terajang keluar. 3 orang dia terajang keluar malam tu juga dia umum. Ya, tu gol yang pertama lah. Gol paling cantik lah tu. Gol yang kedua, speaker dia umum. Besok tu speaker dia umum. 0 kursi dun, 3 kerusi. Gol kedua, sepak masuk lagi gol sendiri. Ni gol ketiga. Gol ketiga. Lepas 2-3 hari tu, MB dia pula umum. Letak jawatan. Gol sendiri lagi. Macam mana kita ni? Main bola, boh gol sendiri. Lepas tu gol yang keempat. Hantar nama, mereka pun pakai hantar nama. Tiba-tiba lantik MB daripada bersatu. Tu gol 4 gol lah tu. Kita pun tengok syok tu. Duk tunggu ingat tak ada gol lah. Ada gol lagi. Gol yang kelima. Gol yang kelima. Bila MB daripada bersatu, mereka pula tolak jadi esko. Semua PAS Perlis ni buat keputusan tolak untuk dilantik jadi esko. Ini gol yang kelima. Dan gol yang paling kita pening sikit tengok. Bila mana mula-mula dia umum dun kosong. 2-3 hari lepas umum tak jadi pilihan raya pula. Dia tarik gol gear reverse. Mungkin dia sepak lock, dia sepak lipat ataupun dia boh bola ke belakang. Masuk gol. Ini gol paling cantik lah. Gol paling win lah. Saya rasa tahun 2026 itulah gol yang paling terbaik. Kalau ada anugerah FIFA saya boleh dapat gol yang ke-6 tu, gol yang paling cantik. Dia reverse lah. Pum. Masuk gol. 6 gol. Tahniah PAS Perlis. Tahniah PAS Pusat. Anda memang pemain bola yang paling baik.